Saya lihat Indonesia ni ada beberapa kelebihan ekonomi yang Malaysia tak ada. Okay guys, hari ni saya berada di Indonesia sekadar nak berkongsi. Saya lihat Indonesia ni ada beberapa kelebihan ekonomi yang Malaysia tak ada. Kita tengok pertama, of course, saiz ekonomi Indonesia jauh lebih besar. Kalau kita tengok KDNK Malaysia lebih kurang 400 bilion US dollar. KDNK Indonesia 1.4 trilion US dollar. That means Indonesia 3 kali ganda, 3.5. Saiz dia lagi besar daripada Malaysia. Ini bermakna ekonomi Indonesia ni is growing faster than Malaysia. Dan of course kita jangan cerita tentang populasi rakyat Indonesia sekarang. Kita tahu dianggarkan lebih kurang dekat 300 juta orang. 300 juta, Malaysia ada 35 juta kan. So Indonesia je lebih kurang 10 kali ganda dari segi populasi. Itulah dia. Masalah orang Malaysia ni tak ada anak ramai, power tak cukup. But anyway, itulah kelebihan Indonesia. Dan saya suka tengok asas ekonomi Indonesia. Indonesia ni macam Greenland. Kan, kalau Trump dia nak capture Greenland, Indonesia ni mungkin Malaysia kena capture Indonesia. Sebab Indonesia ada banyak kita panggil apa, rare earth mineral yang digunakan oleh era zaman sekarang. Kita tengok arang batu dia tinggi dekat sini, nikel, magnet, magnesium. Ni kelapa sawit jangan ceritalah. Jadi Indonesia ni dia punya asas ekonomi, dia kaya dengan rare earth mineral, yang mana mineral ni kita gunakan untuk buat segala benda zaman AI ni, untuk buat EV, electric vehicle. Kita nak buat AI magnet chip kan, AI punya chip kena ada nikel. Apa lagi? Kita nak buat drone, ni semua menggunakan mineral yang special, yang mana Malaysia tak banyak. Malaysia kita adalah dekat sikit-sikit kat Kuantan, dekat Perlis kan. Tapi Indonesia dia kaya dengan sumber asli mineral ni, dan mereka adalah merupakan antara pengeksport nikel dan juga arang batu yang terbesar di dunia, komponen utama untuk buat chips AI ni. Jadi guys, saya rasa Indonesia banyak benda yang dia boleh complement Malaysia. Tarikan FDI dia dah tentu. Kita tengok Indonesia is now known as Muslim Shanghai, Muslim China. FDI mereka besar-besaran daripada Malaysia. Bukan nak cakap apa, saya nampak kat sini ada banyak kerjasama yang Malaysia dan juga Indonesia boleh buat, khususnya dalam aspek trading. Dari segi aspek trading, kita tahulah trader kat sini ramai, dan banyak trader-trader yang berbakat dekat sini, dan kita tahulah kos dekat sini murah, relative speaking to Malaysia. Tenaga kerja kat Indonesia ni mungkin less than separuh daripada kos tenaga kerja kat Malaysia. Jadi benda ni boleh membantu kluster perindustrian, especially talking about trading dan juga day trading. Cuma dekat sini tak banyak charting software yang canggih macam kat Malaysia. Kita ada Chartaxis, kita ada Bursa Station. Dekat sini kita tak banyak charting software. Mungkin saya belum explore, but anyway saya mengalu-alukan InsyaAllah 4 hari percutian saya dekat Jakarta ni, saya nak tengok apakah benda-benda yang kita boleh complement each other selain daripada CPO. Mungkin adakah derivatif lain yang kita boleh explore. But anyway guys, InsyaAllah kita akan update, dan sama-sama kita jadikan Asia Tenggara ni sebagai hub AI fasa ketiga, InsyaAllah. Dan kita kuatkan lagi geopolitik Asia Tenggara. Kita tak nak Donald Trump capture kita. Okay, take care. Alhamdulillah, kerana dari angka yang diterbitkan semalam oleh Badan Statistik DOSM, pertumbuhan ekonomi Malaysia suku tahun keempat itu amat membanggakan. Lebih baik daripada yang kita unjurkan. Pelaburan tertinggi dalam sejarah. Pengangguran rendah, inflasi rendah, pendapatan rakyat meningkat. Walaupun kita masih hadapi beberapa masalah. Seperti kita tahu, dengan kekuatan ekonomi dan pendapatan meningkat, kita jaga rakyat. Buat apa? Dana itu yang kita dapat untung puluh bilion kepada siapa? Pertama kepada rakyat. STR dan SARA itu 15 bilion ringgit satu tahun. Bukan kecil. Maknanya
kita gunakan keuntungan itu balik kepada rakyat. Bincang soal ekonomi. Sekarang ni IT, teknologi maklumat, digital transformation, energy transition. Tetapi pangkalnya masih keluarga. Sebab itu saya menyokong dan memberikan segala dorongan kepada menteri dan kementerian untuk fokus dalam soal pembentukan keluarga yang sihat dan murni. Dan dasar kasih keluarga ini satu peringatan kepada kita. Dalam kita riuh rendah, sibuk mencari dana dan membina kekuatan negara dengan segala kecanggihan, sistem pendidikan baru, kemudahan baru, kita jangan remeh dan tinggalkan asas pendidikan keluarga dan kasih keluarga sebagai pengkalan dan asasnya. Pihak berkuasa akan mengambil tindakan. Sebentar tadi pada jam 12, pihak DOSEM, ini merupakan pencapaian yang cukup positif. Pertumbuhan sebenar bagi suku keempat 2025 adalah bukan 5.2%, tetapi 6.3%. Secara keseluruhan bagi tahun 2025, ia telah meningkatkan kadar pertumbuhan KDNK dari 4.9% jangkaan awal kepada 5.2%. Hasil daripada lawatan rasmi Perdana Menteri India, kita jangka limpahan sama ada dari segi pelancongan ataupun dari segi ekonomi dijangka positif untuk Malaysia. Jemaah Menteri telah memutuskan supaya satu jawatankuasa khas yang diketuai oleh Tan Sri Ketua Setiausaha Negara akan menyiasat dakwaan perkara-perkara yang telah dibangkitkan berkait Ketua Pesuruhjaya SPRM. MCMC telah mengenal pasti lebih 40 akaun yang terlibat dalam sebaran di akaun Facebook dan hampir 10 dalam akaun TikTok. Proses siasatan berkait sebaran maklumat ini sedang berjalan. Sebarang percubaan untuk mengapikan sentimen perkauman tidak akan diterima dan pihak berkuasa akan mengambil tindakan. Pertumbuhan ekonomi kita di kuartal keempat 5,39% itu yang tertinggi di negara-negara G20. Dan kemudian pertumbuhan 5,11 secara year on year ini juga sangat baik. Nah, ini tentu perlu diperhatikan terkait dengan penjelasan yang diperlukan utamanya tentang penerimaan negara yang juga berpotensi meningkat. Kalau kita bicara mengenai ekonomi Indonesia, kalau kita lihat di tengah berbagai tantangan, pertumbuhan ekonomi global stagnan di 3%. Nah, ini dari baik itu IMF, World Bank maupun OECD di tahun 2025 dan di tahun 2026 juga angkanya sedikit menurun secara global, 2,9 sampai 3,1. Dari segi perdagangan itu diperkirakan juga stagnan, turun bahkan di angka 2,4%. Namun Indonesia di antara negara G20 di kuartal keempat adalah nomor 2, Pak, sesudah India yang 7,4. Kalau kita lihat pertumbuhan kita yang secara year on year 5,11%, ini didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh kuat sebesar 4,98%. Ini mencerminkan stimulus ekonomi yang tepat sasaran, stabilitas harga, serta peningkatan mobilitas akibat daripada hari besar Nataru dan aktivitas ekonomi masyarakat.